Dekat dunia ni banyak tempat-tempat yang cantik yang tak pernah kita tengok. Kali ni aku nak bawa korang pergi ke kampung Nepal dan tempat paling berhantu di Jogja. Okay guys, pukul 2 pagi ni kita nak gerak dekat Nepal dan Java. Dari hotel nak ke sana takes 2 jam lah. Let's see what happen lah, apa dekat sana. Boleh sana. Depan sikit, betul sana. Ini tak. Ini ya. Okay guys, kita baru je sampai dekat Nepal dan Java. Tapi masih gelap lah. Masih gelap ni. Tunggu lah siang sikit. Sampai baru azan subuh. Solat dulu. Tu ni atas. Tengok apa ada. Ada satu je masjid besar kat sini. Satu abang Awan tadi kata kan, Mas Awan tadi kata kat sini azannya viral macam azan Mekah katanya. Jom kita naik atas. Dah sampai kat masjid, kita solat subuh, lepas tu teruskan ekspedisi. Let's go. Baru lepas solat kat masjid ni, kita teruskan mendaki ni atas. Nak tengok sunrise. Tak tahu lah guys, dapat tengok sunrise tak? Sebab kabur ni. Tengok ada motor lalu. Dalam sini hati-hati sikit lah sebab sempit lah. Motor banyak lalu sini. Kita rehat jap dekat pesona Dusun Butuh. Ada tempat duduk sini. Ni atas tu jauh lagi tu. Tapi tengok lah macam mana, sampai mana kita naik. Atas Batan Kacil. Nak teruskan? Okay guys, kira atas gak ni. Kalau naik atas lagi kena nak atas sana hujung. Ada Jabatan Kaca sana untuk korang yang berani pergi lah. Tak larat.
Motor. Dua tu orang dengar ada event apa lah, ada kat atas ni. Tak tahu lah event kahwin ke apa. Ada nyanyi-nyanyi kat atas. Bawah ni ada kedai. Boleh lah, tak beli apa-apa kan. Nak turun ni kena hati-hati lah. So slow, kena relax sebab memang menjulam. Kalau tak hati-hati boleh terjatuh. Bahaya, dah lah tinggi. Tapi best lah. Ni pengalaman. Aku ingat je tu. Pengalaman yang best lah. Best. Duduk sini banyak ni tanam-tanaman. Kalau korang datang, korang nampak banyak tanaman. Banyak gila. Settle, ambil gambar semua. Nak makan sini, kedai semua tak buka lagi. So kita decide keluar dari Nepal Van Java. Tu cari lah kedai-kedai mana-mana untuk sarapan. Okay guys, kita dah sampai dekat Candi Borobudur. Lepas ni kita nak tengok harga tiket. Kita beli tiket, lepas tu tengok Candi Borobudur. Beli tiket kat sana. Lepas tu ni ada contoh Candi Borobudur. Belakang satu. Ya, depan satu. Okey. Enggak dicat ya. Kalau pakai menu sama Kita ke Candi Borobudur. enggak usah dibalik-balik. Kita tengok apa ada kat situ. Best tak? Kita dah sampai dekat tangga Temple Borobudur. Akhirnya Temple Borobudur. Kat sini ada banyak patung-patung tau. Patung ni ada nama masing-masing. Dekat sana tu ada information lah pasal nama-nama patung. Kalau korang datang, korang baca lah situ.
Lambat panas. Sebab ni dah Bala. potong kepala. Tu dia potong kepala-kepala tu. Tu ada setengah tak ada kepala. Oh ya ke? Berhala. Habis? Yang ada kepala tu tak potong? Tak sempat. Tak. Okay. Kita dah settle rawat Temple Borobudur. Lepas ni kita naik van. Pergi mana? Katanya pergi apa, kilang baju. Tengok pergi mana. So ya, dia baru je sampai dekat kilang t-shirt paling besar kat Jogja. Sampai XL dah harga 60,000. Atau di pojok sana ada yang quality polyester 100,000 dapat 6 helai. Nanti yang cari batik atau bag-bag lantai 2 di atas. Boleh tengok-tengok dulu silakan. Ada yang cotton, ada yang Obah. Dia kata peribahasa dia kata. Ora mama. Maksudnya? Maksudnya tadi ni maksudnya tak ada apa maksud dia? ini kalau nggak kerja nggak makan. Enggak kerja, enggak makan. Orang mama. Ini sedang macam kata-kata ni kan. Ni bahasa Jawa halus ni. Korang nak tahu, korang tanya, kau ambil ni, kau tanya akak-akak tu. Macam ni dia tanya. Kalau ni apa maksudnya? Kita hidup itu harus rukun. Kalau nggak rukun nanti bisa merusak persaudaraan kita. Gitu maksudnya. Okey. Yang harga 35,000. Kau tahu tak warna silik baju lain ni? Si silik tu Buntut. Mukanya malu tapi buntutnya tak malu. ya ini ibaratnya berani di belakang. Tak mana cakap depan-depan. Ya, beraninya dari belakang. Settle lah beli-beli baju-baju dekat kilang t-shirt ni. Lokasi seterusnya. Okay guys, kita dah sampai dekat Gamplong Studio. Kampung Studio ni tempat orang Indonesia filem-filem hantu. Kat sini lah diorang buat cerita hantu, lepas tu diorang jadikan tempat attraction lah. Siapa nak datang tengok. Kat sini kita boleh naik kereta api untuk jalan-jalan dekat studio ni. Terima kasih. Jom kita naik train. Mayat. Okay, jom buat paranormal Oh, ini tempat Dr. Gila.
Turun. Tak nak. Janganlah, seranglah. Serang. Bank botol plastik. Tempat jual-jual plastik. Apa botol plastik ni ha. Ni pun ada tu. Memang orang buat set ni. Detail lah, detail. Nampak guys. Sambut dia mama. Memang. Ada lah. Jangan kau menang cintaku, jangan mungkin hatimu. Sambung. Jangan saja pacarku, tak oh ya oh aku ya ora mampu. Mongsaku aku mencintaimu. Kat sini dia ada jual air. Air tebu. Nak ni Inilah. Tu. Belakang rumah aku kan mak tu. Tapi yang mana yang ini? Sini. Aku pada tuntai baru. Lepas rumah aku wak mes. Mes dia kawan mak. Noni. Kena noni. Okay. Dah habis minum. Jom sambung jalan. Ni kita masuk kawasan sekolah. Pak, saya mau kamu tu sampai sini saya nak. Saya mau ke Tamas, Pak. Izin ni. Diam. Sebab aku pukulin. Biar miskin asal punya harga diri. Mantap. Monggo, Pak. Monggo. Ngombe. Masuk dalam terus. Tadi di lalan kita kacau. Saya Dr. Ainun, maunya apa? Ni set cerita hantu yang Fatami berlakon dekat Indonesia. Ni rumah dia. Okay, Man. Best tak kampung situ? Terbaik, ada sisi-sisi yang menyeramkan, ada tempat-tempat lama yang dihidupkan kembali. Okeylah. Untuk pengalaman. Okay, kampung Tudor dah settle. Lepas ni kita balik airport. Kita balik Malaysia. Kita dah sampai dekat airport Jogja. Lepas ni kita berangkat balik ke Malaysia. Sedih lah nak balik. Luar best tu, serius. Banyak benda-benda best tau. Banyak view nature yang best tau. Mungkin datang balik ke dekat Yogyakarta ni, kita tak tahu. Maybe next time. So yeah, Sugeng Tindak, Jogja.